Ambil. Ha, kau bagi ke mak Ul je, lepas tu tinggal di rumah nak dia dah balik. Sampai lagi dah sampai ni. Sunatan Aidil Fitri Rakataini makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidil Fitri 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Selepas itu kita bertakbir ihram. Kemudian kita bertakbir sebanyak 7 kali dan disulami dengan tasbih sebanyak 6 kali. Lafaz tasbihnya ialah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya ulang dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu imam akan baca Fatihah dan surah dan kemudian rukuk, sujud dan cepat bangun untuk rakaat kedua kita bertakbir sebanyak 5 kali dan bertasbih sebanyak 4 kali. Sama juga lafaznya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan seterusnya imam akan baca surah Fatihah dan surah. Seterusnya kita mengikut apa yang imam buat sehingga selesai. Jadi sekian saja. Semoga solat Aidil Fitri وكل شيء عنده بحمد المحمد وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أمن الإسلام وقام والصلاة والزكاة والحج والصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله التي أسعى بالإسلام والصلاة وعلى أصحابه وتابعين لهم بإحسان